Mana kita tidak merasa kemanisan makanan kalau kita sakit, macam ya jugalah kita tidak merasa kemanisan beribadat kalau hati kita tengah sakit. Contoh kita baca, kita solat rasa berat lah solat. Rasa si nikmat, si manis. Kita baca Quran rasa berat, rasa susah, rasa si manis. Si rasa manis kemanisan ibadah tu, ia semua berpunca daripada dosa-dosa kita yang kita lakukan. Jadi cara untuk kita dapat kemanisan ibadah, kemanisan solat, kemanisan puasa, kemanisan semualah, yang kita mestilah bermula dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ialah ulama sebutkan, guru saya Fadilatul Syekh Dr. Khalid bin Alasnya sebut, dia kata awwalu khutwatil 'abdi ila rabbih at-taubah. Dia kata apa? Awal-awal langkah seseorang hamba nak menuju kepada Allah. Apa awal-awal langkah? Contoh orang dia nak bertaubat, saya pernah sebut. Dia nak bertaubat kepada Allah. Dia kata aku dah isap, dah sampai umur 40, 50, aku dah sibuk lagi lah. Hidup lalai semua, aku nak fokus ibadah, nak ingat kepada kubur, nak ingat kepada mati, ingat kepada akhirat. Jadi apa langkah pertamanya? Adakah langkah pertamanya tukar pakaiannya daripada seluar jin kepada jubah? Daripada tidak berkopiah kepada kopiah? Ataupun langkah pertamanya adalah bersedekah ataupun apa? Ataupun langkah pertamanya datang solat berjemaah. Ulama sebutkan langkah pertama untuk seseorang nak pergi kepada Allah, nak kembali kepada Allah adalah taubat. Taubat langkah pertama. Semua orang wali, semua orang soleh, semuanya mereka capai kepada maqam wali mereka, sampaikan doa mereka mustajab adalah dengan taubat. Taubat bermula dengan taubat. Bila kita taubat dengan betul-betul, maksudnya Allah Ta'ala terima kita sebagai hamba dia. Bila kita taubat betul-betul, barulah kita benar-benar berjalan di atas jalan Allah. Kalau kita ubah pakaian kita dulu, kemudian kita ke masjid, tapi dalam masa yang sama kita belum bertaubat, maka kita belum lagi bermula langkah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan taubat ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayuhan nas tubu wa tubu ilallahi wa tubu ilaihi jami'an ayyuhal mu'minun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, taubatlah kamu semua kepada Allah. Allah Ta'ala si kata taubat, wahai orang maksiat taubat, wahai orang yang fasik taubat, si Allah Ta'ala semua. Semua tu maksudnya nya wali kah, nya ulama kah, nya rasul, nya ustaz kah, nya bukan ustaz kah, semua kita wajib bertaubat. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Moga-moga kamu semua akan berjaya, Allah Ta'ala sebut. Maksudnya Allah Ta'ala kaitkan berjaya bermula dengan taubat. Kita nak berjaya di akhirat, mula dengan taubat dulu, kemudian barulah kita tambahkan amalan kita, ataupun dalam masa yang sama kita tambahkan amalan-amalan kita. Sayyidina Zunun al-Misri juga sebut. Dia sebut 5 syarat taubat. Yang kelimanya dia kata kita mesti meresap ataupun menggantikan kejahatan kita dengan kebaikan kita. Maksudnya sekadar mana kita pola kejahatan waktu kita zaman dulu, maka zaman sekarang kita ganti kejahatan tersebut dengan kebaikan. Sebab tu ulama sarankan kalau kita nak bertaubat, maka kita ganti banyak-banyak. Kita ganti dengan ibadah yang banyak. Ganti apa? Ganti bayar balik dosa kita yang kita lakukan. Para sahabat banyak macam ni. Ada para sahabat antara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila dia terlepas solat jemaah, dia sibuk dengan urusan ladangnya, maka apa dia buat? Ada sahabat bukan Sayyidina Umar, sahabat lain, yang tersibuk dengan urusan ladangnya ataupun urusan kurmanya lah, yang sibuk dan terlepas solat jemaah, apa dia buat? Dia jual ladang tersebut sebab terlepas solat jemaah. Jadi mereka ini orang yang sangat menjagalah hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Taala. Kalaulah kita si mampu, memang kita si mampulah untuk jadi macam mereka, tapi paling kurang kita ikut jejak mereka. Paling kurang kita ikut
ikut jejak mereka. Paling kurang kita duduk dalam majlis-majlis mereka. Paling kurang mereka kenal kita, kita kenal mereka. Supaya apa? Paling kurang kita cinta kepada mereka. Kita cinta kepada para ulama, para solihin. Moga-moga Allah Ta'ala akan bangkitkan kita bersama mereka.